Kalau saya lihat, saya tengok sekarang ni, ya, parti pembangkang tak apalah, kerja dia bangkang. Tapi dalam hal ini sudah semua negara lakukan. Macam kita, oh pasal apa jemput Donald Trump? Patut jangan jemput. Oh, dia ini dilaknat Allah. Dan siapa yang menyokong dia itu samalah dilaknat. Yang benda politik itu. Inilah negara kita jadi bahan. Ada setengah tu orang ustaz belajar agama. Tanyalah dulu. Oh, Anwar cium pipi isteri Marcos. Betul dia pegang saya. Saya buat begini. Dia ambil gambar dia nampak. Tak adalah sentuh pun. Aduh. Aku tak apalah. Tak ada sungguh. Tengok kalau ambil gambar belah kanan. Ambil ini kalau bagaimana orang agama boleh begitu? Tak tahu fakta. Terus hukum. Munafik. Ini maksiat. Tak boleh saudara macam tu. Ini kita ni Malaysia ni jadi tumpuan dunia. Seluruh dunia perhati Malaysia. Bagaimana kita boleh handle Trump. Esoknya dengan Lee Chiang. Hari ini sign dengan Trump. Esok sign dengan Lee Chiang. Kemudian sepakat negara ASEAN. Bawa Brazil. Brazil itu perang. Musuh betul dengan Donald Trump. Kita panggil dia. South Africa. Ramaphosa. Disergah oleh Trump masa pertemuan. Kita panggil dia. Saya kena tegang. Malaysia itu dunia bagi perhatian. Ada 2-3 ini memang dengki, hasad dengki dengan kita. Bukan soal saya. Ini yang kawan-kawan saya kerja lagi bertungkus lumus untuk menjayakan ini. Jadi sudah kena harap. Saya syukur, saya anak Malaysia. Saya bangga kerana Malaysia harum namanya sekarang.